Boleh apa yang kedua? Nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi ke atas. Baina yadayhi Ke atas. baina yadayhi. Hati turun ke atas. Baina musaddiqan lima baina yadayhi Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala baina yadayhi baina yadayhi. Harakat 3. Wa musaddiqan lima musaddiqan lima baina musaddiqan lima baina yadayhi wa Sumbang suara. وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل Injil. Di ke atas. Injil Ke atas. Injil. Buka suara. Masuk pada suara dawan. Suara mulut kuat dan min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan tinggi ke atas. min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Sambung suara. Sambung suara. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum
شديد عذاب شديد عذاب شديد شديد عذاب شديد عذاب شديد. Boleh. Harakat yang kelima. Wallahu aziz. والله عزيز Tiga lagi. Wallahu azizun dzuntiqam. ذو انتقام Tinggi. Dzuntiqam. Tak turun. Dia naik sampai hujung. انتقام Tinggi. Sampai hujung. Tiqam. Boleh. Harakat yang keenam. Tukar suara hidung. Khair. Inna Allah la Tukar suara. Tinggi. Tajam. Halus. إن الله Inna Allah la Inna Allah la yakhfa يخفى عليه شيء يخفى عليه يخفى عليه يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا في السماء هو الذي هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Boleh. Boleh. Okey. Jadi mungkin apa ni? Apa esok lagi dan kita masuk bahagian tajwid sikit lah. Mungkin bagi ibu semua tak sempat lah hari ni. Minggu depan lah. InsyaAllah. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, pakai suara lagi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه. Okey, boleh. Harakat yang ketiga, musaddiqan. مصدقا لما بين. Tinggi sikit suara tapi tebal. مصدقا لما Tinggi suara sikit tapi tebal, masih lagi tebal. مصدقا لما بين يديه وأنزل. Sumpah suara. وأنزل التوراة مصدقا لما بين يديه Sumpah suara. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ke atas. Dia tak telinga ke atas sikit. Boleh sambung. Tukar suara, mulut, kuat lantar. Belum. Itu tinggi. Kuat lantar. من قبل من قبل هدى من قبل هدى للناس من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل Selalu suruh naik tu menangga. Suara kita tu naik dalam keadaan ada tangga. Tapi suara tu jangan sembunyikan
tolak suara tu biar dia lantak pokok. Sambung. Innalladzina kafaru biayatillahi Lambat naik. Bila dah kafaru bi ayat naik. Furqan innalladzina kafaru biayatillahi lahum Naik. Innalladzina kafaru Belum naik lagi. Bi'a baru naik. Innalladzina sambil ambil pada suara furqan. Innalladzina kafaru Baru start naik di sini. Innalladzina kafaru biayatillahi lahum azab. Boleh. azabun syadid Sambung. Azabun syadid. Boleh. Sambung. Hak yang kelima. Sekali lagi. Boleh. Tukar suara, corong, hidung, tinggi, tajam. Itu suara belum kan? Kita suara ni tinggi, tajam, halus. Di situ baru kita tukar balik suara dulu. Boleh tak apa? Tukar suara mulut. Syai'un fil ardi Syai'un fil ardi wa la fis sama' wa la fis sama' ولا في السماء. Satu lagi. هو الذي هو الذي يصوركم
sekarang ni kita nak turun, nak berhenti. Jadi kaifa yasha mesti turun ke bawah. Kaifa yasha. Jam pukul 8 kita nak berhenti awal. Tapi sebelum kita berhenti, kita ambil bacaan tajwid beberapa ayat. Kita tak ambil langsung satu bibi. Kita ambil beberapa ayat, sorang-sorang baca kan? Ambil satu ayat ke dua ayat ke, start daripada ibu, start di tajwid kan. Lepas tu kita ambil tafsir satu ayat dan kita berhenti awal, insyaAllah. Okey, muka surat berapa kita? Kita masuk kepada sesi yang kedua, iaitu bahagian tajwid. Baru ni kita berhenti pada ayat muka surat yang keberapa itu? 18. Ingat tak? Ada yang tanda ke? Tak ada yang tanda. Muka surat yang keberapa? Muka surat 18. 27. Muka surat 27 kan? Bukan 28 kan? 27 lagi. 177. Baik. Terus baca ayat panjang. Okey, hari ni ayat panjang. Kita ambil satu ayat sorang. Ambil ayat yang sama. Kita buat perubahan sikit pada tahun 2026 ni. Kita ambil satu ayat saja dan ayat yang sama. Maknanya satu minggu tu tajwid itu satu ayat yang sama. Orang lain ulang ayat yang sama. Kebetulan hari ni ayat panjang. Ikutlah, kalau berasa panjang ambil separuh. Tapi kalau nak sempurnakan ayat tu, tak apalah, pendek-pendek tak apalah. Berapa baris tu satu ayat tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separuh 7 kan, 6 lebih lah. Ikutlah, bacalah satu ayat pun. Tak di lagi tunggu senja dah ni. Mau pula nak baca ni. Baiklah satu ayat lagi. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Qaf tu sifat dia kena tebal. Qa, qi. Kalau ka, ki. Ki bala dia qa, qi. Wujuhakum qibala. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala. Dia kena tebal. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب. Sekali. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Sambung. Walakin tadi sambung. Kena undur balik. Ambil di wal maghribi. Wal maghribi wal bau hujung. Betulkan bagi hati dulu. Wal maghribi. Wal maghriba wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ini bacaan dalam sembahyang ni dia kena laju sikit lah bacaan sembahyang. Boleh sambung. Ambil di mana? Wal yawmil akhir.